Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Masih lagi bersama dengan aku Izzat dalam Gori Channel. Aku rasa lama dah aku tak buat video yang macam ni lah. Maknanya video apa? Aku review hotel sebetul-betul review lah. Sebab mostly lately ni lah. Lately ni aku more to ride and travel. So aku just selit sikit-sikit apa semua. Dan aku dah tak tumpu sangat dah dekat bidang hotel ni. Tapi untuk video kali ni, aku khas buatkan untuk penonton-penonton yang saya tanya kan. Kalau dekat Langkawi ni kat mana lagi boleh stay? Alamak, aku tersebut Langkawi lagi aku mai. So, nak tahu aku tidur hotel mana? Kita tengok video aku. Assalamualaikum. Salam. Check in. Nama? Izzat. Boleh minta IC? Nak minta nombor telefon, tanda tangan. Lepas tu kalau ada kereta, nombor plate kereta. Saya nak ambil deposit 100 Okay. dengan tax RM6 2 malam kan? Ya. RM100. Seat atau masa cakap retail, saya return balik lah yang RM100. Okey. Lepas tu, sini ada sekali dengan breakfast kan? Ya, betul. Lepas tu kalau untuk sahur, buka kepada sahur lah. Ya, boleh betul. pilih mana satu option untuk bersahur punya. Oh, okey. So, Dia hantar kat bilik ke macam mana? betul, nanti dia akan hantar kat bilik. Yang ni rugi tingkat 10, sorry. Tingkat 10. Okey. Yang tu saja? Itu saja. Okey, lift dekat Straight, lepas tu belok kiri. straight kiri lah. Ya. Alright, thank you. So guys, tingkat 10. So nantilah aku buat video dia dulu. Aku nak letak barang dulu. Banyak sangat barang aku. So tingkat 10. Let's jom. Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow. Bapak besar. Okey. Bilik dia besar. So, aku nak letak barang dulu. Saya kita buat video. Okay guys, untuk bilik yang aku ambil ni adalah Deluxe King. So katil dia katil King lah. Tapi manakala kita masuk, okay, ni pintu masuk. So masuk-masuk je tu. Ada satu cermin yang besar. Yo, aku baru sampai ya. Okay, kemudian kita tengok macam biasalah toilet. Dia punya toilet dah. Okay, toilet dia nice. Ada soap, ada vanity pack, shower cap. Ni ada hair dryer. Okay, ada shaver punya plug, cermin. So basic lah. Dia ada phone, bye. Ada phone. So dia ada shampoo, body wash. So sejuk panas. Dia ada shower atas tu, shower head macam tu. Pakai bidet. Okay. So nice lah. Dia macam tu. So kalau ke bawah. Okay, so jom kita tengok. Katil ni katil King. So dia bagi ada 4 bantai. Ada 2 towel. Okay. Ada balik tisu. Dan aku rasa bilik ni terlalu besar lah untuk aku guys. Seriously lah. So ni dia punya orang panggil apa? Wardrobe dia lah kan. Ada hanger, ada iron. Okay lah, dia bagi iron. And then I think this is for baju kotor punya basket. Okay. And then sebelah sini dia ada peti besi. Okay, ada torchlight kat situ. Kosong. Tengoklah ni ada apa. Kosong. Cawan. Tea. Biasalah kopi. Ni ada peti. Mini fridge. So kita tengok. Function tak function? Function. Sejuk. Okay. Function sejuk. So actually bagi aku bilik ni terlalu besar lah. Sebab aku main sorang-sorang kan. So dia ada TV. Aku tak buka lagi. And then ni bahagian yang lain. So kita ada bahagian orang panggil dia ada macam a little bit of hall lah. Hall kan. Ada bahagian hall kat sini. OC and you can see
pemandangan yang for me quite nice lah. Quite nice. You takkan nampak laut lah. So, you akan nampak pemandangan orang kata apa? Bukit, hijauan. Bawah tu Langkawi Baron aku pernah review, apa boleh tengok. Okay. And then, ni dia ada punya makeup lagi, cermin lagi. Bayangkan berapa banyak cermin. Tu cermin lagi. Tu cermin lagi. Gila. So, kat sini, dia adalah. Ni warung Pak Ku. Okay, ni dia ada rooftop So, nanti korang bawa ampau, kita tengok dekat atas tu macam mana. Dan, apa lagi? Dalam ni, okay, so dia ada sejadah, dia bagilah tanda kiblat. Okay. So, jom kita bergerak. Ada phone, TV, bla bla, okay. So, kita nak keluar tengok. Oh, guys. Tu dia. Okay. Nampak tu, Maha Tower. Okay, sana Bella Vista. Bawah tu kita ada Bazar Ramadan. Okay, dia punya parking space banyak ample of parking space. So kalau aku nak pergi bazar saya senang tu nampak jambatan tu. Aku cross je terus sampai ke bazar. So quite nice jugalah. Okay. Okay lah, aku tak gaduh ambil sea view mahal-mahal punya bilik boleh nampak Maha Tower guys. Guys, nampak Maha Tower guys. Okay. I think for the price untuk aku dapat bilik yang besar gedabak macam ni is very, orang kata apa? Is very reasonable lah, reasonable for the price that I paid, and then for the room that I get, and then I also dapat breakfast. So breakfast tu kita tukar kepada sok. So nanti kita tengoklah sok kita makan apa. Okay, ciao. Okay guys, lah dah pukul 9.30. So, aku rasa macam aku nak pergi minum kopi. Jom kita ikut aku tengok dekat atas ada apa. Let's go. Okay guys, so kat sini dia dah tak ada kopi sebab dia orang buat buffet untuk bulan puasa. So, kita naik atas tengok. As you can see, ni swimming pool dia. Dah malam kan. So kat sini boleh tengok sana tu dataran lang. Cantik. Good morning guys. 5.34 di 5.30 pemain tak breakfast, sahur lah sok kan. So Suria memang sahabai baru bangkit Jom kita tengok sok apa dia bagi. Sebab memang bilik ni aku booking breakfast for 2 person walaupun aku main seorang kan. So dia bagi ni nasi goreng Pak Ku. Okay, dia ada ayam ni lagi kita tengok, then coffee, and then American breakfast lah. So jom dah makan dulu. Dah siap makan baru aku perasan kata aku tak tekan record. Aduh. Okay. For me untuk sok dia punya nasi goreng Pak Ku ni memang clear, sedap and then untuk breakfast ni apa? Tak ingatlah big breakfast ke mereka breakfast ke. I think sama aja. Kan? Sama aja. Boleh lah. Okay, boleh. Ambil bilik kali dengan breakfast. So nanti bila dah check in tu, breakfast tu dia akan tukar pergi ke sok lah. Mungkin lah aku pun dah bangkit-bangkit sok pula untuk tekan kamera nak rekod pun jadi macam tak rekod. Pening dah. Ngantuk. Clear guys. Guys, ni view daripada bilik aku. So memang cantik, memang lawa lah. Memang subhanallah. Tak sangka kata bangun pagi ni aku boleh tengok view yang lawa macam ni. Good morning guys. Aku tak sangka pula kata bilik aku dia ada view yang macam ni Kalau nampak dia ada bukit sikit and then matahari naik kat sebelah situ.
So memang nice. Aku pun tak sangka. Ni adalah tingkat 10 tau. So jom aku nak bawa hampa. Kita naik rooftop, kita tengok pagi ni macam mana. Let's go. So this is the morning view from the rooftop. So untuk buffet buka puasa dia orang buat kat atas ni. Nampak matahari tu. So nice. Cantik gila. As you can see. Subhanallah. Memang tak sia-sia lah main kat atas ni. Okay, as you can see sana boleh nampak ada laut. Okay. Guys, ni bahagian atas swimming pool. So dia ada infinity pool kat atas tu. Bulan puasa kan. Aku tak mau terjun lah. Makruh. So as you can see, dia jadi tingkat 14 lah atas ni. Okay tu lah. Saya buat gold sand besar-besar atas tu. Then Maha Tower. So kita walk. People dia nampak menarik tu. Ya Allah, cantiknya. Aku tak sangka kata dekat gold sand ni dia punya view cukup lawa guys. Ini kalau terbang drone ni cantik ni. Aduh. So as you can see, ada Maha Tower situ. And then a few yachts. Ada kapal layar, ada ferry penumpang tu. Eagle Square, dataran lang. So ni masjid Kuah kot. Okay, tu jetty pergi ke Pulau Tuba. Okay. Very nice lah kat atas ni. And then there's nampak pulau-pulau lah. Memang cantik lah. Infinity pool. Allah, lawa weh. Aduh. Okay guys, so day 2 kan. So nak kena berbuka puasa kali kedua lah dekat Langkawi ni. So untuk hari ni aku tak pergi ke mana-mana bazar. Sebabnya aku dapat orang kata apa, jemputan lah no. Jemputan untuk berbuka puasa lah. Di buffet Ramadan dekat Gold Sand Hotel Kuah Langkawi ni. So jom ikut aku. Kita pergi tengok dekat buffet Ramadan dia apa yang ada. Let's go. Okay, so untuk buka puasa dekat atas ni. So sambil kita tengok view yang macam ni. Memang nice lah. Nampak matahari hari ni cantik. Matahari hari ni lawa. Okay guys, sementara nak tunggu waktu berbuka ke kan, nampak boleh layan lah pemandangan yang macam ni. Masya Allah, cantik guys. Tu Port Seketui tu. Morning guys. Day 1, 2, 3 Day 3 in Langkawi. So kita nak sahur. Ini adalah last sahur lah kat sini sebelum aku balik petang lagi. Jom kita tengok menu sahur dia untuk hari ni pula. Menu dia untuk ni, untuk
Hari ni mi goreng mamak. Dia bagi sekali dengan telur mata. Ini ada salad ni lah. And then aku minta sekali dengan English breakfast. Baru nampak lah betul English breakfast nama dia. So ini adalah menu sahur aku untuk hari ni. Semalam kita makan nasi goreng pakku kan, sedap. Kali ni untuk hari ni aku try makan pula mi goreng mamak dia. Tengok ni macam padu ni. Kan. Okey. Hari ni depa hantar awal sikit lah. Kemarin 5.30 macam tu boleh hantar. Hari ni tadi 4.57. Alarm aku pun tak ada bunyi lagi. Bagus lalu set alarm pukul 5 untuk bangkit esok. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni saja. Okey. Ada masin dia, ada pedas dia. Okay, a great combination. Aku tak hati sangat nak review makanan kan. Tapi kalau aku kata sedap tu, sedap lah. Kan. Kalau yang untuk English English breakfast ni, aku rasa macam biasalah kan. Ada sosis, ada chicken slice, ada telur. So nothing special sangat. Yang maknanya dia kena goreng kan. Sebab most of this adalah yang orang panggil apa, processed food kan. Dah siap main dah, frozen kan. So yang ni barulah kita boleh test tengok ayak tangan chef dia kan. Tapi pedas dia syok. Serabai lah pagi ni. Personally for me, aku lebih suka dia punya sok yang nasi goreng kemarin. Nasi goreng, dia ada ayam goreng, dia ada telur mata. Okay. Banding dengan mi goreng mamak ni, personally lah untuk aku, pendapat aku ni Rian, memang aku lebih suka ke arah nasi goreng tu lah. Mi goreng ni okay kan, tapi aku lebih prefer yang tu. Jadinya selesai lah sok kita. Jadi marilah kita sama-sama pergi menunaikan solat subuh dulu, okay? Bila dah masuk waktu tu, lepas tu kita sambung lah kot no. Okay guys, so last day dah dekat sini. Aku pun dah nak siap-siap nak balik. Thank you so much for the opportunity yang diberikan oleh Gold Sand Hotel bagi aku masuk setiap bilik untuk review, bagi buffet Ramadan. So memang semuanya best lah kat sini. So guys, jangan lupa tekan dulu butang subscribe, like, dan kalau boleh jangan lupa tekan butang lonceng tu sekali, okay? Jumpa aku lagi dalam hotel review yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.